Sambil melangkah, Amiri memikirkan sesuatu. Dia punya rancangan lain. Dia berazam akan terus menyiasat perkara itu sehingga berjaya. Oh, seronoknya buku ni. Hai adik-adik. Kak Husni tengah seronok sangat baca buku ni. Nanti adik-adik boleh dapatkanlah buku ni di Aras Mega. Okey? Tapi apa kaitan buku dengan eksperimen hari ini? Jom kita saksikan dalam slot Eureka Aulad. Okey adik-adik, tajuk kita pada hari ini menuju puncak. Apa bahan-bahan yang kita perlukan? Kita akan perlukan beberapa buah buku yang tak terlalu tebal, tak terlalu nipis. Seperti buku-buku yang ada di depan Kak Husnia ni lah. Okey, kalau adik-adik suka baca, mesti banyak buku-buku adik kan? Boleh kita gunakan. Seterusnya, kita akan gunakan pita pelekat. Okey, selepas itu kita akan gunakan 3 helai kertas warna. Kalau adik-adik nak guna warna putih boleh, warna hijau boleh, apa-apa warna pun tak ada masalah. Okey, langkah pertama yang kita perlu buat adalah untuk hasilkan 3 bentuk daripada ketiga-tiga kertas ini. Bentuk yang pertama, kita akan buat bentuk segitiga. Okey, macam mana nak buat bentuk segitiga? Kita akan lipat dahulu kepada 2 bahagian. Okey, kemudian adik-adik akan masukkan ke dalam. Okey, nampak tak? Bentuk dia akan jadi segitiga. Kemudian adik-adik akan ambil pita pelekat dan tampal pada bahagian kertas tadi. Bentuk pertama sudah siap. Bentuk yang kedua, kotak. Macam mana kita nak bentukkan kotak? Kita akan lipat kepada 2. Kemudian adik-adik akan lipat sekali lagi. Okey, nanti adik-adik akan letakkan pita pelekat di antara kedua kertas ini untuk menjadikannya bentuk kotak. Macam ni. Seterusnya, bulat atau silinder. Adik-adik boleh gulungkan sahaja kepada bentuk silinder seperti ini. Nampak? Tampalkan dengan pita pelekat. Okey, sudah siap ketiga-tiga bentuk kita. Bulatan, kotak dan segitiga. Yeay! Okey adik-adik, sudah bersedia untuk jalankan eksperimen ini dengan Kak Husnia? Jom kita mulakan. Baik, sediakan seberapa banyak buku yang adik boleh. Kita akan letak setiap satu pada menara-menara yang tersedia ini. Mula-mula kita akan letakkan buku pada sudut yang berbentuk kotak. Okey, kita letak satu persatu ya. 1, 2. Dua sahaja buku yang boleh ditampung oleh kotak. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada bentuk segitiga. Okey, seperti biasa letak perlahan-lahan. 1, 2. 2. 3. Lebih daripada 2. 3 sahaja yang boleh ditampung oleh menara berbentuk segitiga. Seterusnya, bentuk yang terakhir, menara silinder. 1, 2, 3. Dah lepas 3. Okey, letak 4. 5. Dah melepasi 5 angka. 6. 7, 8, 9, 10. Wah, cuba tengok adik-adik, 10 buku yang boleh ditampung oleh silinder. Tapi kenapa ya kotak dan segitiga tidak boleh menampung buku yang banyak? Kerana lebih banyak penjuru seperti kotak dan segitiga, lebih banyak titik kelemahan menyebabkan kedua-dua bentuk ini tidak boleh menampung buku yang banyak. Menarik kan aktiviti kita pada hari ini? Kalau macam tu, adik-adik bolehlah gunakan eksperimen ini dan jalankannya bersama dengan guru-guru, ibu bapa ataupun rakan-rakan. Selamat mencuba ya adik-adik. Kita akan jumpa lagi dalam segmen yang seterusnya. Bye-bye.